Hello, apa khabar wahai peminat pelawak yang makin lama makin jatuh. Ya, pelawak makin banyak, pelakon pun makin banyak. Ya, macam kita tahu filem aksi makin tinggi. Kali ini saya akan bercakap tentang pelawak yang levelnya jauh lebih tinggi daripada Ben Nazri dengan pelawak-pelawak yang lain. Kenapa saya kata levelnya tinggi? Sebab dia berlakon dalam filem aksi. Abang Fadil, yang dia juga pernah berlakon dalam Super Game Boy sebagai penjahat. Jadi level dia tinggi lah sebab dia berlakon dalam filem aksi Abang Fadil yang sebagai penjahat dalam cerita Super Game Boy. Ya, ni mana apatah nama dia ni, lupa pula. Jomlah kita dengar pandangan Aceh. Aceh. Nama dia macam negeri Aceh yang lambat tadi dapat merdeka sebab Presiden Indonesia baru ke-8, belum 10 tadi. Confirm kalau mereka dapat Presiden yang ke-10, confirm mereka dah merdeka dah, Aceh, negeri Aceh tu. Okey, saya akan panggil dia Aceh saja. Untuk Aceh ni, dia ni popular lah dulu dalam filem aksi. Tak tahulah dia masih aktif ke tak dalam bidang lakonan. Katanya dia ada kedai bakery dia sendiri. Lebih dia fokus dengan bisnes dia je lah. Lebih dia mati sebagai businessman daripada pelawak. Sebab pelawak tu level ke bawah. Lebih dia fokus pada bisnes dia. Semoga bisnes dia berjaya satu hari Aceh ni. Amin. Ya, amin. Semoga Aceh ni berjaya dalam lebih kau pencen je lah dalam bidang nyanyian sebab banyak sangat penyanyi baru ni. Aku tak yakin dia akan berjaya sebab penyanyi baru makin banyak, pelawak baru pun makin banyak, pelakon baru pun makin banyak. Aku tak yakin dia akan berjaya dalam bidang ni. Lebih dia fokus dalam bidang motor je. Ya, aku yakin dia akan berjaya dalam bidang motor. Ya, pernah lah sekali tu aku tengok dia berlakon dalam filem hantu yang sangat-sangat buruk. Filem tu sangat buruk sebab adakah patut Aceh yang bertema Mak Empik muncul dalam filem kereta? Seharusnya dia berlakon sebagai Mak Empik, bukan sebagai kereta. Apa tah? Ni siapa, Syafiq Yusof pun kenapa tak buat filem Mak Empik? Ambil Aceh. Aceh kan pelakon, Aceh kan pandai dalam motor. Buat filem pun Aceh memang sesuai dengan motor. Tapi dia ni jarang dapat berlakon dalam filem Mak Empik lah. Itu sebab orang cuma nilai rupa dia, bukan bakat dia dalam motor. Mungkin Aceh patut berjaya sendiri kot. Mungkin dia patut kumpul duit untuk buka filem dia sendiri, filem Mak Empik. Mungkin dia patut buat filem dia sendiri sebab dia kan tak berjaya. Semoga itu terjadilah. Amin. Okey. Untuk Aceh ni memang saya tak kenal dia sangat sebab saya buat video ni pun sebab saya bukan kenal sangat. Saya buat video ni pun sebab kurang kenal, tak tertarik sangat dengan dia ni. Jadi saya buat video ni sebab saya rasa kesian jugalah dengan dia. Saya pernah tengok semua lagu-lagu dia. Semuanya tentang motor saja. Tapi kenapa dia tak pernah muncul dalam filem motor ke, filem superhero motor ke, apa ke? Kalau dia main watak sebagai Kamen Rider, sesuai juga. Kalau dia pergi ke Jepun jadi Kamen Rider, sebab motor memang sesuai dengan jiwa dia. Ini pengarah-pengarah ambil karakter yang tak sesuai dengan jiwa dia, macam kereta lah, lawak lah, extra lah, yang lain-lain. Memang tak sesuai dengan jiwa. Okey. Sebab tu kadang-kadang kita tengok filem lain kurang laku sebab Aceh main filem watak yang tak sesuai dengan jiwa dia. Malangnya pengarah bagus dah tak ada, cuma pengarah terburuk saja dia ada. Maaf kehasah masa. Saya bukan nak melecehkan pelawak, saya bukan nak melecehkan Mamat Khalid tu ataupun pengarah-pengarah yang ada lain. Okey, itu saya cakap. Bye. Jangan lupa kalau tak puas hati sila komen.